Dah balik dah. Sakit tadi, lelaki daripada University of Jordan. Okay, Assalamualaikum semua. Kami hari ni nak buat satu perkongsian lah ya. Perkongsian pendek setelah kami lihat beberapa kes yang datang buat rawatan dengan kami kat sini. Jadi ada perkara yang sangat penting lah untuk kami sampaikan. Jadi sebenarnya ramai yang sakit, tapi ramai yang diam. Maksudnya dia tak sedar pun, tapi lepas kita diagnose ya, rupanya dia ada begini. Jadi yang ramai sekarang ni pelajar lelaki yang datang. Jadi mungkin kita boleh dengar Dr. Hazmi punya pengalaman lah merawat mereka. Paling mengejutkan lah, datang 2 orang, seorang buat rawatan, seorang untuk meneman sahaja. Jadi yang buat rawatan tu ialah bila kita buat rawatan dia minta bekam, bila kita diagnosis tak perlu bekam, rupanya dia ni perlu pembetulan struktur badan sebab pernah jatuh kuda. Dah siap tu, teringinlah si peneman ni nak diagnosis juga. Sekali diagnosis, itu pun kawan dia yang paksa dia kan, dia diam-diam je tolong ambil gambar. Rupa-rupanya bila saya tengok ada ketakutan yang tinggi, maksudnya macam stres yang melampau. Jadi saya tanyalah, tengok ada tu kat mana? Kat tapak tangan dia. Lepas tu saya tanya, ada pernah mengalami apa-apa trauma tekanan ke? Dia diam, lama tu dia mengaku, dia kata daripada dia seorang yang sosial, yang riang, jadi mengurung diri sebab hampir bunuh diri. Isunya dia ni bukan perempuan, dia lelaki. Jadi kat sini tidak ada istilah kuat ke apa ke bila kita ada tekanan mental, na'udzubillah. Jadi sebenarnya tekanan mental ni boleh dirawat dengan cara akupuncture, di samping kami share pengalaman hidup, cara mengatasi tekanan semasa belajar sebab ialah first degree, master, PhD. Jadi kita tahu tekanan ni macam mana. Jadi itulah. Maksudnya jenis sakit ni bukan terhad pada fizikal sajalah. Dia dan nampak sihat. Lagi bahayanya mental. Dia nampak sangat sihat. Okey, tapi kenapa rasanya ramai yang berdiam lah, maksudnya tak pergi dapatkan rawatan ni? Apa penyebab dia? Kita cakap tu serang lah sebagai seorang lelaki lah ya. Kita rasa kita kuat, kita rasa kita boleh sembuhkan diri sendiri, kita rasa dengan bersukan kita boleh sembuh ya. Boleh sebenarnya, tak ada masalah, tetapi peratusan tu mungkin kita boleh tanya yang pakar, doktor-doktor pakar mental, pakar ni kan, tetap juga perlukan rawatan sebenarnya kan? Mungkin susah nak komunikasi kot. Ya, dia maksudnya nak pergi hospital tu nak cakap apa kat doktor, tak tahu. Lebih kepada rasa malu lah, sebab benda tu terlalu personal dan menampakkan dia punya apa sejarah hidup dia yang dia tak nak orang tahu. Tapi bila kami sebagai perawat ni, perawat alternatif lah ya, yang merawat dalam bentuk yang bukan medical punya rawatan, kami melihat daripada segi tanda-tanda di tapak tangan, lidah dan mata. Maknanya dia tak cerita pun kita orang akan tahu dan kita orang cadangkan perlu rawatan. Jadi dalam masa sama mungkin juga dia orang ni nak berjimat ya, rasa macam tak apalah, sakit pun tak apa, asalkan tak keluarkan duit. Jadi sebenarnya benda tu bahayalah kan, sebabnya kita tak nak dia jadi lagi teruk kerana nak berjimat tu. Bahaya dia bukan setakat cedera, bahaya dia melibatkan bunuh diri. Nauzubillah, kalau betul-betul terjadi, ya dah, orang yang belajar agama sekalipun, belajar syariah sekalipun, bila dah tekanan, dia lupa kesan bunuh diri tu selepas mati macam mana kan, tak mengaku umat dan sebagainya. Tapi ialah tekanan, memang perlukan rawatan pun. Jadi video ni kami tak nak cakap panjang-panjang. Jadi kami sama-samalah nak menyerulah ya kepada semua, termasuk juga dengan kalau ada keluarga, kalau ada kenalan yang lain ya, kalau mereka ada masalah, kena bertindak, kena dapatkan rawatan. Ya, sebab bila kita dapatkan nasihat untuk rawatan ni, kadang-kadang bukan semestinya kena pergi rawat keluarkan duit, tak. Ada juga yang
anda akan diberikan nasihat boleh buat begini. Mungkin ada lifestyle yang nak kena ubah kan. Macam nak kena minum sesuatu yang lebih baik. Okey, tinggalkan lifestyle yang tak baik. Macam tidur lewat ke apa ke, banyak, dan semuanya kita bantu. Pertama sekali, kalau tak boleh datang kat tempat kami, boleh hubungi dan WhatsApp hantar gambar tapak tangan. Dan ini adalah peringkat pertama. Kalau yang malu kita nak boleh jumpa bantu. lah, mula-mula kan. Ramai je yang macam tu. Dia Dan kita rasa- tak kenal pun. Malah nak save nama pun tak wujud nama, dan kami tak kenal pun siapa orang. Tak perlu hantar gambar muka pun. Tapi kalau selepas diagnosis tangan tu, kebanyakannya dia rasa mula yakin, dia akan datang lah. Ya. Okey, jadi itulah rasanya perkongsian kami, dan kebetulan kami berada di Jordan ni sehingga kurang lebih 25 Mei. Jadi siapa yang berminat nak buat rawatan, hubungilah kami. Dan untuk pengetahuan anda semua, kami adalah merupakan terapis komplementari ataupun rawatan tradisional dan komplementari di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang berdaftar. Jadi insya-Allah dengan pengalaman kami selama 10 tahun dalam bidang ni, kami akan membantu anda semua, insya-Allah. Pasti ada jalan. Okey, baik. Jangan diamkan diri, bahaya. Okey, baik. Assalamualaikum. Insya-Allah baik. Okey.